Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, jumpa di sini aku balik. Hari ni aku ada hari Isnin. Hari Isnin aku ada di Pantai Rumit. Nanti ramai nak cuba kawasan baru. Ada yang bawa aku buat malam. Kita cuba cari saiz lagi. Dia nak buat orang baru. Orang kata orang baru lah. Kita Ali. Dan last round ketan di station kita semua ini baru ketan gila player of the match. Macam-macam. Okay guys, insyaAllah Macam pergi balik. Laut. Aduh mana juga Ali dah tak layan dah. Lupa dah. masa dia memang lain lah. Kelo tu ada orang macam dia. Pada kan. Macam orang makan-makan. Macam ni lah. Memang potensi lah ni. Ha, ini color ni malam tu yang pakai color pink ni. Ha. Aduh. Jauh tak apa. Ini semua kaki paling jauh ni. Oh, kentut lah ni. Kentut orang pergi dah. Oh. Ni orang semua tarik. Ini semua manjing kot. Itu si adik dia depan ni 6 kilo. Tawak raya depan mata kita orang. Tengok. Tepi tu kita boleh panjang tepi dia. Oh kita menyisir apa macam? Menyisir alur ada. Dia punya alur ni tebing tu. Dia orang baru dapat dulu ni. Aku kalau orang baru ada aku memang sumpah. Itu nampak tu. Ada padang tu. Tu. Mainnya. Oh, cantik ya. Tu dekat tu. Padang tu. Cantik ya sikit ni. Jangan ini ada buat cendol kau. Kalau yang tu dapat tak pernah dapat 3 kilo lebih lah. Semua tak dapat kilo. Tu noh. Tu atas padang tu tengah tu. Balik atas padang tu. Adi dapat 8 kilo. Dalam tu. Tak, padang tu aku cari. Cari padang. Tu padang sampai ke tengah. Selisih mu dalam ni. Padang malam. Tempat tu cantik pun. Tu yang aku tengok tu. Aku bilang cerai macam ni. Mana ada apa. Atas aiko. Mana? Yang mana? Aku tidur macam lagi video. Apa naik juga lah. Tapi seko tu lah. Lama tu lah. Bertuan 2 jam. Oh, kita tu orang pergi yang cantik lah. Itu kita santai lagi kot. Orang tanya, mana apa tu? Air ni apa tu? Allah. Ada makan tau. Tapi malah dia banyak kali ketuk. Tak dekat. Lepas tu naik seko tu tinggi. Nak atas yang tu, dia duduk situ. Oh. Kena benda. Air bawah tu ni tu nampak. Apa tu? Bayangkan. Kipas ni nampak bayang ni. Dengan kipas ni tak nampak langsung. Apa betul naik ni? Tu kono-kono. Ini apa MJ pun dapat tu. MJ saya banyak ekor tak? Sini.
15 tahun. Mana? Oh, di kalangan bu. 4 tahun. Repair. Wangi ni. Jangan beri duduk bawa kau dia ni. Ini tak. Tak kabarnya. Ini tak. Dia rumah pun ada spare kat. Saya 2 spare 4 batang suh. Ya. 4 batang suh. Upah. Memang standby. Upah. Hah? Upah. Tak apa. Yang sepasang tu member bagi. Atas untuk bottom. Panjang. 3 kaki setengah. Udang banyak ni, udang. Mana? Udang banyak kat sini. Udang. Anak-anak udang. Udang depa duk menyorong banyak. Sini jarang je kalau tengok. Tak banyak, tak banyak lah. Boleh lah bu. Saya duduk pergi dalam duduk dapat 200 lebih. Oh, ada juga. 200 lebih. Ni lah dia ada untuk RM200. Oh, Sejak RM30. boleh lah, boleh ajar tu. Dia tak macam dulu. Dulu masa saya mula-mula balik kat sini. Orang tanya terik, tak orang bawa. Udang banyak. Nampak je ni. Takut kat udang banyak. Bila tak pergi takat udang, macam lah. Sekarang bumbu naga banyak. Tak boleh buat tu. Duduk tengok bumbu naga. Betul ni, datang terus kat ikan. Ramai dah ni. Bulan 4, 5. Ini tak pernah kau pula. Dah ramai. Minggu pun Abang tak cerita lagi, Abang tak jadi ni. Bola dah trip. Bukan. Oh. Apa anak? Combo. Dia combo 22. Satu tengah pergi dah. Tengok sana rumah Ya. orang. Lipat abang, tak lipat lagi. Dia nanti yang salam. Nak umpan Melan lah. Lepas tu diploma lah aku tak pergi. Melan nak umpan. Nombor 3. Kerja lah pun kan. Tu orang tengok sini. Kalau Pedro turun sini, kalau boleh tak ada, lari situ. Pedro kena, lari. Saya buka tu. Kadang aku cakap boleh. Ha? Tak lompat pun? Ada. Pakai apa? Baik favorite kita lah mana pakai ni. Setengah. Orang baru tu aku kata orang baru adalah. Orang baru adalah. Ini mana tali? Besar tu. Saya kat 3 lebih lah. Mana dia pergi lah? Ni pergi lah. Ni tak apa, ini kita lagi kesatak dia hari tu. Yang tak lupa dia baru datang. Ni champion. Layan tak melompat, champion lah. Ambalah ajak mu ni. Kalau bumba tu lah tempat sawah. Ambalah ajak ni. Mari sampai dia tidur. Anggur pun dia. Dia lagi jauh lah. Sini aja. Dekat lah. Tapi tak apa. Tepat lapar. Lapang dah.
Balan dia kuk balan. Itulah, itu yang nak tu. Kuk tu kayu ah. Betul saya cakap tadi balik tengah. Aduh. Syok. Besar kau ni, 4 kilo lah. Ada saya. Tan, stop. Tan. You main tengah. You main tengah. Buat balik kanan belakang kali satu. Oi, kasak, boiling ni kasak. Ha? Boiling kasak. Kaedah. Guys. Sebab dia cetek dia. Rondong. Dia tak tekan. Belum dalam dia tekan. 4 kilo lah tangan lah. Tengok buah dia ni pun dia kata tu. Tengok sayap dia dalam tu. Nampak boiling dia besar. Buah dia tu kalau kayak jalan ni. Jalan. Lagi terus. Kita tidur. Keluar lagi ya? Keluar. Dia masih kuat kan. Sebab cetek kan. Cetek dia. Masa dia ambil depan ni bos, padan. Cetek yang dalam. Serius. Ada macam kayu punya. Saiz juga. Ha? Saiz. Apa takut dia tak culik dah nanti yang tengok juga. Kalau dia Masa nak sok dia tengok ni. tengok takut ni. Kalau dia nak tanggung dia tengok. Takut dia orang layan-layan pun. Dia cakap ni selalu masa nak tahu orang takut. Tak, kalau dia solid tak apa. Ha. Sampai orang tak masuk dah. Tak masuk. Hang masuk belajar Orang dia tak sabar orang ni. Dia pun ingat kena ikan buat naikkan nahak bottom boleh. Selalu kalau bawa trip, kita tengok kita berkazuk, dia orang dah kira nak tarik mai ah. Lemah tangan. Nak naik ikan cepat. Kadang-kadang relax, kita standby Tu bowling dah tu bang. Ha? Bowling dah tu. Ini kalau sana takut nak layan ini lah. Kalau macam nyok ni jahanam dah. Memang Tepi orang kata macam tanah kan. Balik tengah luar pada sana. memang dia tak bagi mai pun. Kasak kan tak nampak dia pun, nampak boiling. Tengok dia punya apa? Kuak dia tu besar. Besar. Baru nampak video lama. Tengok nampak. 5 lebih. 5 dah. Saya kemari malam ni. Kalau aku tak buat pantai pula lah. Main saya kena main. Ha? Main saya kemarin. Boleh dapat? Hmm. Apa member trip ah? Abang tak? Saya dapat. Setting gewang kau dah. Gewang. Dah mana main dah ajak kawan malam. Wah, bentang ni. Selising mudah je malam. Oh, ni kuat malam ni. Tu tengok. Selising dia mengalah juga. Dia tak mengalah langsung. Kasak ni, 6 dah ni. Tengok badan dia. 6 lebih dah ni. Kalau badan dia tu buntal je. Oh, body dia besar tau. Body dia jenis bulat-bulat. Dia menekan tu. Mai. Jom balik. Mai.
Mah. Kau nak balik lah. Dah suruh ikan ni balik rumah. Nampak lauk. Penganjur pun tak dapat lagi. Aduh. Selalu penganjur memang awak. Padoh. Awak ini bantai. Bawa santai bantai. Kena main solo malahan. Mandi lah sini aku. Jangan bagi dia chance mas. Kasar dia dah layak nampak. Tak nampak besar kan? Tak lagi tahu tau. Dia kering kan? Ha, you nampak? Dia ada tempat dia titik. Dia main atas tu tempat titik tu. Dia kena baling tempat dalam. Tarik di cetek lagi tempat titik. Tadi berapa kali ketuk? Kak kena lah. Ha? Berapa kali injek tadi? Kena ke? 3 kali ketuk lah. Ha. Dan tu tuk. Ha. Dia lampau saya. Nampak orang lari. Kuat. Kalau dia main sini ni sebab apa? Yang itu yang ID tu dia paksa tu. Pasal Solid apa? Oh, dia makan dekat bawah. dekat bot. Tapi tu rasa macam itu kejap kan. Solid dah tu mata. Tak nampak lagi. Nampak hook ujung malan. Hook last. Hook belakang. Kau lalu penyak dekat macam gitu. Tengok dia penat lah kawan. Ni tak apa. Kerja masa nak ambil. Saya paling seronok ikan tu dah mengiring tu. Tu paling seronok. Yalah memang betul. Patutnya dia sampai dia mengiring tu baru tangguh. Dia kalau kuat. Itu yang sok ni pecah tu. Apa ni bang belum tangguh yang ni enggak. Cari dulu. Ada pasang. Dia tak pasang. Padoh. Yang ni 7. 6 kilo abang kata. Ada senang. Ada. Ini abang saya bang. Alhamdulillah. Oh. Tengok. Layan. Otai. Yang sana. Boleh berwarna cantik juga. Cantik. Sekejap balas saya nak ambil timbang. Alhamdulillah weh. Kita datang terus. Salam sikit. Tengok orang baru mah. Orang baru dah dekat dah. Dah 8 kilo lah dekat ni. Tak 7 ke 8 lah. Lengkap tangan. Oh, duduk lah diam. Solid. So dia ambil. Ini juga pun. Dia ambil. Ada lagi tak? Kalau macam ni dia ada lagi. Dia ada lagi. Pana. Betul. Padu saya bang. Thank you Tekong. Tekong kita. Ali the Mr. Crab. Terima kasih banyak Ali. Baik ya. Komen sikit ya. Okey, ikan ni agak beza. Masuk aku kekuatan dari segi fizikal dia. Memang kuat. Berbanding dengan slingsing. Rasa mungkin dia punya genetik kot. Ataupun perairan sini lagi kuat dari slingsing. Padu. Okey, depan ni. Okey, alhamdulillah geng. Tangkapan pertama pagi ni. Jam lan. Berat. 7 kilo setengah. Okey, dia saiz bang. 10 pagi. Terima kasih Tekong Ali kita. Pantai Remeh. Okey, sama-sama. Tengok abang. Ekor kuning. Meleleh. Alah, dapat lagi macam tu. Ayo pak. Okey, saya nak ambil gigi. Itu ayat pasal penuh lagi, penuh dia nak turut ada. Tu. Kita kumpul dah tu. Macam tengok jadual ayak ni, jadual ayak syok. Dia 1.4 ni lagi syok. Dia kira dia turut tu ada arus kan. Kami kuat sikit.
Sana aku jongok tak tahu kenapa. Dia time dah semua. Apa lah, dia tengok kalau dah orang kasak laju je. Sana pun dah ajak gerak surut, dia tak makan. Sama orang kat sini. Dia tempat dia tu. Kita pun tak tahu air dia macam mana di sana ni. Oh, sana tak tahu ni apa. Air keruh. Tapi tengok kalau video semalam keruh. Malah. Kalau aku tengok dalam video, tapi kalau keruh pun macam tu pun dimakan. Tak. Tapi tu malah sekok tu lah. Betul. 2 jam kok tu. Tak, pasal dia ketuk tu. Oh. Kalau tak ada ketuk tu sayang. Tengok respon dia macam mana kah. Ha. Tengok ketuk tu rancak. Kalau kat atas keruh tak apa, bawah dia ni macam ni lah. Atas dia ni. Air bawah dia ni. Saya penandang saya tengok tu kita nampak kita dia beli. Tak nampak kita buat kau. Ayah. Ini memang normal lah air dia. Tadi owner tu ke dia? Lalu ke dia? Ha. Aku duduk berangkok. Hari tu dia buat hal tu. Saya duduk kat situ. Dekat sini sebiji, 3 sebiji. Dia boleh cross depan tu. Depan tu. Cross main kat ni. Cross tengah ni kok. Langgar tali orang yang bottom ni. Padahal kelon dia situ. Dia boleh sana terus kono. Yang bot mana? Yang bot biru dia. Oh tu. Dia bila lalu saya tak pandang. Dia akan lalu rapat lagi tau. Tu kita apa rapat lalu Dia memang macam tu. Dia orang mana orang sini? Orang jauh kat dia Sungai Keras. Oh. Lepas tu hari tu saya mengai ni, dia bawa balik orang Kelong lah. Ya, dia ingat dia cakap kan ingin kuat kan. Dia tahu dulu aku tak buat Kelong ni tak ada orang mengai ni. Kepala otak dia. Aku duduk mengai dia Kelong jauh tak ada. Dia boleh buat dia marah ke orang. Dia buat kena orang nak ambil ikan ni. tu kadang dia tanya, "Kita saya tak mau." Tadi dia buat cerita aku duduk mengai kan aku. Kau satu orang. Dia gila seorang mati dia. Tu kalau orang jenis barang tu ingat bakat dia orang tu. Ya pak cik ni dia lah nak cari tu tadi. Tak tahu lah. Tak boleh fikir ah. Yang tu memang nampak sangat lah. Dia ada langgar tali yang pakcik tu. Satu jeti je. Kecil. Oh no. Jeti tu. Orang lain lah. Itu kampung tu. Oh, kapal lele lah jeti tu. Sama je. Kau ini. Cari pasal. Orang tua. Mancing lagi mana. Kalau orang nak barrel kau boleh lah. Kelong ni tak payah pakai lah. Boleh kan? Sebab cerita kelong tak ada ikan lah. Apa banyak bodoh lah. Tahu dia ada kat. Mama Julia tak mana dia tidak. Ni adik Mama Julia ni. Ni adik dia. Ya Rabbi Assalam. Panggil saya kurang. Mama Julia dulu asal dekat jeti saya. Ni nama dia? Ha? Nama apa dah? Ni Anu. Anu. Dulu Ha, tahu lah. Ha? Mama Julia Tahu lah. jeti saya. Kalau Mama Julia kawan saya kahwin dengan ini dia pak nakal depa sini. Dia kata Mama Julia tu pak nakal dia, perempuan dia. Oh, Anu nama. Dulu pakai kat jeti saya. Oh. Dia kelong kat sana lah. Kalau kita tu dah nampak kelong dah. Bergaduh dengan orang kampung kami. Orang kampung kami halau. Elok. Halau lepas tu dia siap bawa polis. Depan polis dia maki. Dia tak boleh buat apa. Memang dia mari tempat kita buat hal.
Lepas tu orang pula yang orang kampung berkumpul ramai semua. Hentam dia. Hentam dia lah. Ada itu di Lutung ni. Tahu. So, yang mamak ni. Mesti di Lutung ni dia kata. Enti orang tu lah. Yang lama tu dekat tu satu kelong. Kelong tu pakai kayu jeti orang kampung kan buat jeti baru. Kayu yang buka jeti tu buat kelong lah. Lepas tu apa yang buat kelong tu kena dia penagih. Kena. Oh, kena dah ni. Aduh. Mula balan pindah balan dia ada kena dah. Mana tu? Tahu. Wah. Kosong lah tu. Ha. Udang kita apa? Tahu kalau duduk sini tu dia kena kata. Oh, betul-betul. Rezeki lah rezeki. Mana? Bahan balik ke tengah tu ya. Kasak. Tengok. Dia botol ke? Pelampung. Oh, pelampung boleh kena tu. Oh, pelik tu pelampung. Parah mana je ada parah air. Kasak tu. Kalau gaya tu kasak. Kasak. Pasal dia set heavy tu. Bukan set kecil. Tu pelampung tu. Bayar ke pelampung macam tu. Jadi kata pasti tak kena ke? Oh kasak ni. Kau pasal dengan ni ya? Dia macam cari bini dia. Mana bini aku ni? Belilah merata. Saya penuh guna kat situ kasih gewang. Kasih kerah. Kata kayu apa tengah tu. Patah slow drag pula. Macam tu lah. Tapi slow. Oh sudah lah. Dah latih kita boya. Dah lama tu dia speed. Lucut. Tarik lekat sikit. Kalau tak lekat sikit kita kena boya. Ni dia pakai udang ni mesti telan dalam ni. Oh. Tak ada heran ni. Itu tak ada heran ni. Kita gewang tak ada heran sikit. Allah. Kasak tu. Ramai. Tu ke tak ada. Tak ada. Tak nak makan kita ni. Jauh pun kan. Ikan makan ni. Tak lihat. Ikan makan besar. Ada. Ya. Tak boleh lupa kita. Oh. Kasak. Kalau 2 kilo, 3 kilo tadi ada ni. Dia pam dah lah ni. Dia pam Set botol. Set botol selalu saya bikin. Cantik lah. Bawa dah renuk bawah. Rendah. Mana tu tulang tinggi. Kalau dia lompat tau lah. You tengok tali tu dengan air yang banyak tinggi tau. Kita nampak. Itu baru rendah. Kena berdiri lah. Macam tu baru rendah. Okay. Tadi macam ni dekat rendah lah. You nampak tinggi tu. Air juga dah dapat lah ni. Mana kau? Ulang baru. Dah. Saya ditindak lah. Dia dah. Dia kalau saya ni dia banyak je. Dia tak besar ni. Dia dah 2 kilo. Boleh. Ni dah ada sampai. Jangan lepas. Boleh dia macam mana? Kau. Bawa tali. Sini. Oh. Itu betul tak mah? Karau. Yes. Wow. Mantap. Cantik. Mantap Tan. Dapat lesen dah. Congratulations. Jumpa kita dua ni. Akhirnya Tan gasak juga. Ujung pokok dia dia ambil ni. Kamu boleh dah dapat tepi orang angkat. Tepi. Dia kan Ini serupa itu hari dapat merah tapi dia lain color lah. Banyak lagi.
kan dia punya bentuk sama meh. Tak orang aku. Ni. Tukar saya duduk depan sana. Main tengah besar ke kena tanah. Ha? Macam tu hari ya. Ah. Pindah bentuk belakang terus besar terus kena. Oh, tu lah. Ya, oh. Alamak, dia besar lah. Oh, okey lah. Mama, ini saya sedap makan dia tau. Oh. Malam ni dapat makan lah. Oh, tak berpeho. Lebih Tiga bercukup. rasa. 3 dah tahu, tak Mantap, berpeho Dan. macam. Dia bersihin pula lah ni. Allah. Jadi betul bang. Dia ke main kolam kalau ada pakai ni. Pak Long siapa? Ada. Tak ada Long oi. Ada belum eh. Hmm. Halo. Ada. Ha. Tak mana? Mai 3 ekor. Jangan tengok. Buat dia nak. Mai 2 ekor Long, buat dia nak Long. Ha? Dia nak. Kami 2 ekor pun boleh lah, say. Ha? 7.4. Tapi yang sampai yang biru yang duk mengenai tu daripada tu. Dia tokar tu kan? 13 kilo. Jadi itu. Tu lah. Pandai. Tak boleh nanti tak ci macam tu, tak ci. Cik, mana mau. Tak boleh macam tu. Main gepak kepala. Tak boleh macam tu.